Hati-hati kalau ada mana-mana ejen produk pelaburan yang ajar tuan-puan untuk beli ataupun melabur dalam produk mereka menggunakan 100% duit gaji daripada tuan-puan walaupun produk tersebut adalah produk emas sekalipun dan ejen tersebut adalah ejen emas public gold sekalipun. Ia bukan tentang mana-mana syarikat tetapi tentang prinsip. Sepatutnya untuk pelaburan guna duit lebihan iaitu bila dah ada dana kecemasan 6 bulan pendapatan, lebih itu baru melabur dan tak ada orang simpan 100% daripada gaji ataupun melabur 100% daripada gaji. Sebagai contoh, simpanan minimum 10% kalau nak beli emas iaitu beli 10% sahaja daripada gaji. Banyak sikit 30% ataupun maksimum 50%. Kalau ejen tersebut ajar tuan-puan tukarkan 100% daripada gaji untuk membeli emas, kemudian gunakan emas itu untuk pajak dan dengan duit pinjaman itu baru guna untuk belanja keperluan, tuan-puan berpotensi besar ejen tersebut hanya fikirkan poket mereka, fikir keuntungan mereka sahaja. Di Public Gold ada satu kaedah yang mudah, murah dan patuh syariah untuk menabung emas iaitu melalui Economascap Public Gold atau Gold Accumulation Program yang mana simpanan minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan. Jadi bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui Economascap Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar Economas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.